Adakah saya ni wajib kena qada ataupun tak wajib kena qada, Ustaz? Ibu ayah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz yakin kita semua ada zaman silam. Zaman noti-noti lah, zaman nakal kita waktu muda dulu. Kita mungkin pernah tinggal solat, sama ada sengaja, tak sengaja. Kita ingat ke terlupa, pernah tinggal solat, betul tak? Jadi Ustaz, macam mana kita nak kira balik semua solat tu yang kita dah tinggalkan, nak qada macam mana? Adakah saya ni wajib kena qada ataupun tak wajib kena qada, Ustaz? Ibu ayah, semua masalah itu ada solusinya. Sebab apa ni Ustaz? Ada satu kitab saya nak cerita kat awak semua, tengok. Nama kitab ni Kitab Panduan Qada Solat. Ustaz saran semua kena ada kitab ni. Sebab apa? Sebab dalam kitab ni bahas banyak perkara. Contohnya apa? Contoh saya cerita ke awak golongan yang wajib dan tak wajib qada solat siapa? Ni kita tak tahu ni. Kemudian antaranya apa lagi kita boleh tahu? Cara kiraan. Macam mana kita nak kira solat yang telah kita tinggalkan. Ada juga kaedah dia. Kita cerita apa lagi? Kita cerita tentang hukuman bagi orang yang suka tinggalkan solat. Masa dekat dunia apa yang dia akan dapat masa dia hidup lagi ni. Ketika dia nak mati, apa yang dia akan dapat. Ketika berada di alam kubur, apa yang dia akan dapat. Ketika di akhirat kelak, apa siasat yang dia akan dapat. Sebelengkap. Siapa nak tahu detail tentang ilmu qada solat, Ustaz sarankan awak beli kitab. Dekat mana? Kat beg kuning lah, kat bawah tu. Pergi tekan beg kuning, dapatkan sekarang murah je. Kita tambah ilmu tentang qada solat, insya-Allah dapatkan segera.